Pelakon Remy Ishak akhirnya tampil menjelaskan keadaan dirinya selepas ramai mula risau melihat perkongsian tentang kecederaan yang dialaminya sebelum ini. Menurut Remy, sebenarnya tiada apa yang serius berlaku dan dia masih berada dalam keadaan sihat seperti biasa. Katanya, kecederaan kecil memang sudah menjadi perkara normal sepanjang terlibat dalam filem aksi. Dia mengaku perkongsian yang dibuat tempoh hari cuma sekadar mahu berkongsi perkembangan diri selepas agak lama menyepi tanpa cerita terbaru. Tapi di sebalik penjelasan santai itu, ramai mula tersentuh bila Remy bercakap tentang perubahan hidup yang dirasa bila usia semakin meningkat. Kata Remy, bila sudah masuk fasa umur 40-an, cara fikir memang banyak berubah. Kalau dulu waktu usia 20-an atau awal 30-an, dia rasa dirinya kuat dan mampu buat apa saja tanpa fikir panjang. Sekarang, semuanya berbeza. Bila sudah ada isteri dan anak, setiap keputusan mula datang bersama rasa tanggungjawab. Dia akui, kadang-kadang terfikir juga kalau tiba-tiba jatuh sakit atau terjadi sesuatu, siapa yang akan menjaga keluarganya nanti? Disebabkan itu, Remy kini lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan. Dia mula amalkan rutin pemeriksaan berkala, berjoging, bersenam dan cuba kekalkan gaya hidup yang lebih sihat. Menariknya, dia juga berkata, pergi ke gym sekarang bukan lagi sebab mahu membina badan seperti zaman muda dulu. Fokusnya kini lebih kepada menjaga stamina dan memastikan tubuh sentiasa sihat untuk jangka masa panjang. Dalam soal pemakanan pula, Remy mengaku dia semakin mengawal pengambilan gula dan cuba mengamalkan pemakanan seimbang seperti yang pernah diajar sejak di bangku sekolah. Dalam masa sama, Remy turut berkongsi bahawa tahun ini mungkin menjadi tempoh yang sedikit perlahan buat dirinya dari segi kerjaya. Banyak projek lama bakal ditayangkan tidak lama lagi, jadi dia lebih fokus kepada promosi sebelum bercadang untuk berehat seketika. Kadang-kadang, bila dengar cara seseorang bercakap tentang umur, keluarga dan kesihatan, baru sedar setiap orang sebenarnya sedang melalui fasa hidup yang perlahan-lahan mengubah diri mereka. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.